Okey, baik. Cikgu, saya akan tunjuk macam mana untuk tambah RPH bahasa Inggeris. Okey, first kali pada paparan ni, klik pada tambah RPH. Okey, contoh minggu pertama, contoh pukul 8, contohlah pukul 10 hingga masa tambah pukul 10.30. Kemudian suruh di bawah ada kelas. Kelas ni kalau tak ada, cikgu boleh klik lain-lain, masukkan kelas cikgu. Kalau ada, cikgu pilih mana di sinilah di drop list ni. Okey. Kemudian kurikulum dan standard tahun, contoh tahun 5 saya nak ambil English. Okey, English, matematik, DLP pun semua boleh lah, tapi dalam bahasa English. Kemudian tajuk, kemudian SK, SP. Okey. Automatic sistem terus jana dalam bahasa Inggeris. Ni dalam bahasa Inggeris lah. Okey, ni bahasa Inggeris, semua bahasa Inggeris lah. Okey, dah siap semua. Okey, nanti ini akan bertukar dalam bahasa Inggeris, paparan RPH nanti. Tak perlu risau. Cikgu kliklah mana-mana bahasa Melayu pun, dia akan nanti last kali laporan RPH cikgu dalam bahasa Inggeris semua sekali. Okey, catatan cikgu pilih contoh PDPC berjalan dengan lancar ataupun terpaksa ditangguhkan ada program apa-apalah, ataupun cikgu bercuti ke. Kemudian di bawah ni ada refleksi. Cikgu masukkan refleksi cikgu lah. Dah siap semua, pastikan betul maklumat. Kalau nak edit boleh edit. Okey, kalau tak nak edit, cikgu terus klik butang simpan. Simpan RPH. Berjaya. Klik OK. Dah OK dah. Dan cikgu boleh tukar kad RPH ni hari yang cikgu nak. Jika jadual cikgu dah bertukar. OK. OK. Okey, baik, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.